Yo, Assalamualaikum semua. Cikgu Edu sini. Hari ni kita nak hack geografi bab 1, arah. Tahu-tahu, topik ni nampak macam kacang je. Tapi selalunya kat sinilah ramai yang tersadung. Tapi jangan risau, chill je. Lepas habis ni, confirm korang pro bab arah ni. Korang pernah tak kena macam ni? Member ajak lepak, dia cakap, aku kat belah timur laut kantin. Timur laut tu tak mana pula? Terus rasa macam sesat dalam sekolah sendiri kan? Sebab itulah penting gila kita faham pasal arah ni. Dah sedia? Jom kita start. Alright, kita masuk part paling penting, SPM Core. Benda-benda ni korang wajib tahu. Wajib tahu. So, kasih fokus betul-betul. Okay, first thing first. Arah tu apa benda sebenarnya? Senang je geng. Arah ni hala tuju satu tempat dari satu tempat yang lain. Tu je. Simple gila. Ingat definisi ni. Ini asas dia. Okey, kita mula dengan yang paling basic. 4 arah mata angin utama. Korang dah hafal dah ni kan? Utara, selatan, timur dan barat. Ini ABC dia. Mesti kena tahu. Lepas tu kita ada 4 lagi yang duduk kat celah-celah arah utama tadi. Ini kita panggil arah perantaraan. Ada timur laut, tenggara, barat daya dengan barat laut. Jadi campur semua kita ada 8 arah. Cun, kompas kita dah lengkap. Tapi kan kalau sesat dalam hutan, tak ada kompas macam mana? Relax, jangan panik. Kita boleh guna matahari. Cara dia confirm senang. Dengar 1. Korang hadap je arah matahari terbit. Tu dah confirm timur. Automatik belakang korang tu barat. Okey? Lepas tu tangan kiri korang akan tunjuk ke utara dan tangan kanan pula tunjuk ke selatan. Dah macam Bear Grylls lah. Alright, settle bab asas. Sekarang kita level up sikit. Jom masuk topik yang ramai student cuak. Bearing. Dengar nama je dah pening kan? Tapi percayalah cakap cikgu, benda ni senang gila. Jom kita bedah siasat. Soalan dia, bearing sudutan tu apa benda sebenarnya? Bearing sudutan ni atau orang panggil bearing azimuth, dia ni macam cara super precise untuk kita bagi arah. Kita tak guna kiri atau kanan je, tapi kita guna nombor, kita guna sudut dalam darjah. Dan nak ukur benda lah ni, korang cuma perlukan satu tool je. Satu je. Jangka sudut. Protractor yang korang selalu guna dalam kelas maths tu. Benda sama je, tak ada yang pelik pun. Okey, ready? Cikgu akan ajar 3 rules je untuk jadi master bearing ni. 3 je. Rule nombor 1. Dan ni paling penting sekali. Korang mesti, wajib, sentiasa mula ukur dari mana? Dari utara. Dan utara ni nilainya 0 darjah. Ingat, start from north, 0 degrees. Rule nombor 2. Bila dah mula dari utara, korang kena pusing ke mana? Kena pusing ikut arah jam, clockwise. Jangan gatal-gatal pusing lawan arah jam tau. Confirm jawapan ke laut nanti. Ingat, ikut pusingan jam. Dan rule nombor 3, the final rule. Nombor sudut yang korang berhenti tu, itulah jawapan bearing dia. Contoh, kalau korang ukur dan berhenti dekat 45 darjah, maka bearing dia ialah 45 darjah. Itu je, kan senang. Settle. Alright, rasa macam dah faham kan? Macam pro dah. Jom kita uji sikit. Pop quiz time. Dah sedia ke belum? Jom test power. Soalan nombor 1. Arah mata angin yang duduk di antara utara dan timur ialah apa dia? A. Tenggara, B. Barat laut atau C. Timur laut? Fikir. Jawapannya ialah C. Timur laut. Siapa betul? High five! Soalan nombor 2. Bearing sudutan diukur dari arah utara mengikut A. Arah lawan jam, B. Arah pusingan jam atau C. Mana-mana pun boleh. Ingat tak rule #2 tadi? Mesti ikut B. Arah pusingan jam. Mantaplah korang! Okey, soalan terakhir. Kasih all out. Berapakah bearing sudutan untuk arah timur laut? A. 45 darjah, B. 90 darjah atau C. 135 darjah. Clue sikit. Utara tu 0, timur tu 90. Timur laut kat tengah-tengah. Jadi, jawapannya A. 45 darjah. Power! Geografi settle. Tahniah weh. Kalau korang boleh jawab 3 soalan tadi dengan betul, maksudnya korang dah faham gila dah asas bab ni. Good job guys. Nampak tak? Cikgu dah kata tak susah pun. Bab 1 arah ni dah dalam poket korang dah. Lepas ni kalau kawan korang cakap jumpa kat barat daya, korang dah boleh tunjuk dengan penuh confident. You got this.
Okey, sebelum kita wrap up, cikgu nak tinggalkan satu soalan untuk korang fikir. Kita dah tahu apa itu arah dan macam mana nak cari. Tapi, pernah tak korang terfikir kenapa arah yang super tepat macam bearing ni penting gila untuk teknologi moden macam Waze atau Google Maps kat phone kita? Cuba fikir-fikirkan. Alright, itu saja dari Cikgu Edu. Terima kasih sebab join. Kita jumpa lagi.